Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tak akan mengubah sesuatu kaum itu melainkan mereka mengubah diri mereka dahulu. Jadi abang, hari ni kita mengharapkan hidayah dulu baru kita nak berubah, betul tak? Kadang-kadang kita tegur kawan kita untuk tutup aurat. Dia orang kata apa? Tunggu hidayah datang. Allahu Akbar, akak abang. Itu bukan sepatutnya jawapan daripada orang Islam kita sendiri, akak abang. Kita sebenarnya kena proofkan diri kita yang layak untuk dapat hidayah. Sebab hidayah tu yang akan menentukan sama ada orang kata doa kita ataupun perjuangan kita untuk menuju kebaikan ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Tapi hari ni akak abang, kita mempersia-siakan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, apa nak ajak akak abang dan semua yang mendengar kita punya video ni, sama-sama kita doakan supaya kita sentiasa tergolong dalam orang-orang yang sentiasa istiqamah dan dikurniakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi akak abang, sekarang ni tengah Mega Raya, jemput datang galeri, okey? Jumpa dekat galeri, slot sangat terhad untuk item eksklusif. Ingat akak abang nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam, penuhi rombongan kalimah apa-apa Allah nombor 1.